Assalamualaikum. Okey, kembali lagi ke kebun mertua Abijah. Okey, petang ni datang mesin rumput sikit. Okey, ni pintu pagar baru pasang. Pintu pagar second hand. Betul, dan orang kampung ada yang tak pakai, minta beli, minta tolong pasang. Alhamdulillah. Okey, dah siap dah pintu pagar. Okey, jom kita jalan-jalan. Hari ni mesin sikit apa ni, sebelah mertua yang baru tanam. Mertua yang baru tanam. Tengok panjang sangat. Tengok cuaca pun okey lagi. Jangka hujan. Itu hari-hari Ahad. Tapi alhamdulillah, apa malam hujan, sebelah siang tu renyai-renyai. Dan petang ni alhamdulillah boleh buat kerja. Cuaca pun redup. Okey. Ni kawasan yang kita mesin tadi lah. Yang pokok yang baru. Pokok yang baru. Jadi mertua ni, walaupun pokok dia lasak, tapi SOP pembajaan masih lagi kena jaga. Dari segi jarak, kuantiti, jenis baja, supaya pokok tak terkejut. Okey, ni antara pokok yang terkejut. Dah keluar dah dia punya apa, pucuk dia tu kan, dah keluar dah. Cuma itulah, apa, baja letak kena hati, jadi saya letak baja organik je dari spray folia, harap-harap dapat membantu. Okey. Yang ni alhamdulillah pokok lebih kurang macam yang tadi juga saiz dia. Cuma yang ni alhamdulillah tak terkejut. Dia yang saya tengok yang apa, yang kuning, dia mudah terkejut. Yang kuning saya kena hati-hati lepas ni. Tu antara tu variety yang kuning yang kata terkejut tadi. Okey. Kena mesin sikit lagi. Mesin bahagian pokok tadi dia. Pisang pun apa ni, daun kering. Ada lagi yang nak kena buang. Oh, yang tu lupa nak buang apa, tandang pisang. Okey, kita pergi terus dulu. Okey, inilah yang bahagian mesin tadi. Tu pun saya cuma mesin kiri dan kanan. Bahagian tengah belum lagi. Panjang dia lebih kurang dalam 200 meter. 200 meter sebelah petang. Sekali pergi, sekali balik. Kena rehat lah. Ni tengok jam pun dah pukul 6. Apa, kena stop dulu lah. Ambil video, rekod kemajuan kerja hari ni. Okey, inilah yang kita mesin sampai hujung sana. Yang tepi tak mesin lagi. Tepi tak tengok dulu, sebab tepi tu saya tanam pokok palas. Jadi saya tengok tadi ada yang hidup, ada yang mati. Jadi mungkin kena mesin dulu. Mesin tengok berapa yang hidup, tanda, lepas tu barulah racun. Dia kalau ikut tu musim hujan ni dapat setengah-setengah.
berkebun elok meracun. Cuma saya sekarang masih dalam apa orang kata, dalam mengkaji. Sebab racun kan ada dua, satu racun sentuh, satu racun serap. Saya memanglah bila tengokkan pokok-pokok buah ni, saya lebih prefer racun sentuh. Cuma kalau yang sentuh ni, tepi pagar ni, ialah kalau saya spray daripada dalam, maknanya yang bahagian dalam ni lah yang kena. Dan mungkin yang bawah-bawah pagar tu nak kena spray sekali lagi. Tapi kalau kata yang serap, tak perlu tebal sangat, asal kena je. Sebab dia apa orang kata, dia akan merebak ke akar. Tapi kalau yang sentuh memang nak kena basah betul-betul pokok tu kan, spray. Tengoklah macam mana dulu. Yang penting mixing dulu supaya masuk musim hujan rumput taklah orang kata tinggi sangat. Apa orang kata, takut mengganggu pertumbuhan pokok mertua. Ni antara yang terkejut juga ni. Yang terkejut baca. Ikut tu dah hati-hati ni. Yang ni pun yang merah ni. Yang merah ni mungkin kebetulan banyak sangat dan kena bahagian akar utama dia. Tu yang menyebabkan dia hangus daun dia. Tapi tengok pucuk tu, alhamdulillah, harap dia cepat pulih insyaAllah. Okey. Inilah yang belakang. Semalam dah tengok dah. Hari ni datang cek tengok, memang belakang tertinggal buang daun pisang yang kering. Tu yang sana kan, tu pisang kering. Lupa nak buang. Yang ni dah mixing dah terikut ni. Dah mixing cepat panjang. Itu dah mixing dah, itu masa letak baja minggu lepas musim hujan ni. Jadi kita mixing tu rumput kejap je. Okey. Yang ni pun dah tenggelam dah. Pokok yang ni dah tenggelam dah. Nak kena mixing. Okey. Yang tu dah keluar daun baru. Kalau ingat itu hari ada saya ambil video, dia agak apa orang kata, memang terkejut, daun habis hangus. Tu dah keluar daun baru, alhamdulillah. Okey. Yang besar ni tak ada masalah. Yang kecil risau. Yang kecil ni macam ni. Macam ni pun alhamdulillah dah keluar dah pucuk dia. Pucuk yang baru. Kalau dah jadi macam ni, tak risau sangat kan. Kalau dah jadi macam ni. Okey. Sama juga yang tu. Yang tu pun antara yang terkejut. Antara yang terkejut. Tengok daun hijau elok kan. Daun hijau insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau yang sana, yang sana sayang, daun elok tapi dah terkena serangga. Terkena serangga sikit, terlewat. Itu yang meracun. Serangga serang daun dulu. Okey. Ini yang baru nak tanam. Allah Akbar, silap. Nak tanam pokok pisang. Pokok pisang namanya. Yang lain ni belum tanam pokok pisang. Yang tadi yang saya mixing dah tanam. Yang saya mixing tadi, ini baru nak tanam. Ni anak dah carilah mana anak pisang. Dia nak tanam. Ni kelapa yang mula-mula tanam, buka kebun. Mula-mula tu ingat
sekeliling pagar nak tanam pokok kelapa je. Tapi bila kita buat dusun, pokok motor ni besar kan, saya rasa dia akan mengganggu apa proses pencahayaan kelapa dan mungkin kelapa akan cepat tinggi. Jadi saya decide apa tanam motor terus, dan kelapa tanam sebelah depan je. Okey, sana rumput memang mesin bahagian yang perlu je, tak boleh nak mesin semua, tak sempat. Itu pun itu hari kalau ikut sebelah sana yang tak ada saya mesin tu, dah mesin dah apa awal bulan ni. Awal bulan ni tak silap. Tak hujung bulan lepas, baru 2 minggu. Ni baru 15 hari bulan kan. Oh 15 dah apa kata, dah naik panjang lah. Ni antara pokok pokok palas yang saya tanam. Okey, dia tak ada rezeki. Kalau ikut saya tanam 70 pokok. Saya ingat yang hidup dalam lebih kurang dalam 10 pokok je yang hidup. Dia sebab anak saya ambil cabut, bukan anak semai polybag ke apa kan. Ambil anak cabut terus tanam. Terus tanam. Okey. Dia nak pisang. Okey, inilah yang kawasan nak buat tandas. Tapi itulah, tadi ada cadangan yang tukang yang nak buat tandas, dia kata sebab dekat sangat dengan perigi. Itulah, dia kata dia minta tukar tempat lain. Ikut orang kata masa nak ambil air perigi tu rasa rasa segan dekat dengan tandas. Jadi saya tak decide lagi lah nak letak sebelah mana tandas ni. Kita tengok macam ni. Okey. Besar-besar elok dia gali nak pisang. Besar macam ni cepat naik. Dia ialah pisang kalau ikut tu saya plan pisang tanduk. Tapi tanduk di Kelantan ni susah sikit nak dapat. Jadi terpaksa kita pun order yang online. Order yang online tu anak kecil kan. Jadi nampak lambat nak hidup, lambat nak pulih kan. Yang tu tanam pisang pisang kebatu. Oh yang ni tak keluar pucuk lagi. Ni yang kuning, yang anak yang sulung, yang mula-mula tanam pokok matua. Walaupun dah letak dolomite, bajak organik pun dah letak jauh, belum ada nampak dia tanda-tanda nak keluar pucuk yang baru dan nak pulih sepenuhnya. Okey, pisang. Pisang ni pun sama juga ni. Dia itu hari yang saya tengok dalam video, dia kena buang dia punya jantung. Cumanya tahap mana baru kita boleh buang jantung. Sebab kalau ikut orang kampung kat sini yang